Dan kita ingat kembali, kita recap kembali, kita hayati kembali bagaimana doa baginda, iaitu dalam surah Yusuf ayat ke-33, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka ajak kepadaku ini. Jadi bila kita tengok dalam konteks ini, kita dapat sama sedar bahawa sebenar-benarnya inilah kemenangan disebutkan oleh Allah SWT sendiri. Yang mana tak lain tak bukan kita berjuang dengan mengangkat senjata seperti yang disebutkan tadi, bukan dengan keadaan kita menjunjung senapang untuk membunuh musuh-musuh Allah, tetapi kita lupa untuk membersihkan diri kita sendiri. Walhal langkah-langkah jihad kita, darah-darah yang akan kita tumpahkan itu hanya akan sia-sia jika kita niat kita tak betul. Ingat balik macam mana kisah Saidina Ali. Sebab tu beliau diludah, sebab tu beliau dalam peperangan, tapi beliau pada akhirnya tidak membunuh musuhnya. Kerana apa? Hanya dengan keadaan, hanya dengan suatu situasi beliau merasa marah. Kita dapat sama aplikasikan pada hidup kita adalah bahawasanya niat kita ataupun disebutkan juga jiwa kita sendiri menjadi musuh utama dalam kehidupan kita untuk melakukan suatu jihad. Yang mana kat sini kita boleh sedar sebenar-benarnya juga adalah jihad tak memerlukan modal. Jihad tak memerlukan langkah yang besar. Jihad tak perlu menjadi seorang Perdana Menteri. Jihad tak perlu menjadi seorang jadi Pertua Agong. Tidak diperlukan untuk menjadi seorang Presiden. Tapi hanya dengan satu mudah langkah. Contoh, kita baring kat bilik, kita tidur kat bilik, orang azan. Bila kita azan, hayya 'ala salat, syaitan datang dekat kita. Tak payahlah semayang, saja dia semayang. Tapi kita dengan ijtihad diri kita, dengan mujahadah diri kita, dengan sabar diri kita, kita pegang, kita ingat kembali bagaimana surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Pada akhirnya kita bangun. Dan itulah juga merupakan salah satu jihad daripada diri kita.